Ada 7 buah-buahan yang boleh melawan kanser. Anda tahu tak? Kita start daripada nombor 7 naik ke nombor 1. Top 7 yang telah diiktiraf boleh melawan kanser. Bawah sekali ialah banana ataupun pisang. Lepas tu nombor 6 ialah grapefruit. Tahu grapefruit? Yang besar sikit, limau tu agak masam juga. Okey, lepas tu ada nama red grapes. Anggur warna merah. Lagi bagus. Okey, kalau boleh, lepas tu strawberry yang organik, sebab strawberry sekarang kalau kat Malaysia ni banyak sangat yang dah spray, faham tak? So strawberry kalau nak makan yang tak organik, basuh elok. Semua buah-buahan ni pun basuh elok. Lepas tu apple sama juga kena basuh, kalau boleh makan dengan kulit tapi bijinya dibuang. Apple yang boleh, apple hijau pun boleh, apple merah pun boleh. Lepas tu lemon, tahu lemon? Lemon yang kuning tu, okey, dengan dia punya kulit-kulit sekali kalau boleh. Yang putih tu jangan dibuang langsung. Okey, basuh elok. Dan last sekali ialah cranberry. Pernah dengar cranberry? Okey, agak masam sikit. Bahkan semua jenis berry, terutama sekali cranberry number 1 lawan kanser. InsyaAllah. Bye.